Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sempena Hari Anti Rasuah 2025, kita tegaskan sekali lagi tema yang sangat penting. Rasuah dihina, maruah dibina. Ini bukan sekadar slogan, tetapi janji dan azam kita bersama. Bagi KPKM, maruah dibina melalui integriti dalam setiap urusan. Integriti dalam menguruskan subsidi, perolehan dan bantuan kepada petani, peladang, peternak dan nelayan. Usahawan ekonomi makanan adalah kunci untuk memastikan keterjaminan makanan negara. Rasuah yang sekecil mana pun akan merosakkan rantaian bekalan, menafikan hak yang sah dan akhirnya menjejaskan periuk nasi rakyat. Kita harus menghina rasuah kerana maruah dan kejayaan sektor pertanian dan kedaulatan sumber makanan rakyat negara ini amat bergantung kepada kejujuran serta ketulusan kita. Saya menyuruh seluruh warga KPKM untuk terus mendukung prinsip integriti tanpa kompromi. Jadilah benteng yang utuh. Setiap keputusan kita biarlah didorong oleh kepentingan rakyat dan negara, bukan kepentingan pribadi. Marilah kita bersama-sama memastikan sektor pertanian dan makanan Malaysia kekal bebas rasuah, cekap dan berintegriti tinggi. Rasuah dihina, maruah dibina. Sekian, terima kasih.